Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Kali ini saya berpeluang untuk bercucuk tanam pokok durian D200. Ada sepokok Musang King. Okey, yang lain D200 Ochi duri hitam. Saya akan tanam dekat kawasan yang ada lapang-lapang ni. Okey. Sempadan pagar keliling tengah-tengah. Okey. Pilihan terbaik durian duri hitam Ochi D200. Pokok ni sebenarnya tahan lasak, mudah untuk dijaga, senang berbuah kerak, mudah lekat, isi tebal, warna oranye, buah berbentuk bulat. Kalau tuan-tuan tanam pokok durian ni memang sangat berpuas hati. Okey. Pada pengalaman saya banyak tanam pokok durian ni. Memang pokok durian ni dia cepat berbuah dan paling banyak kerak berbuah, paling banyak buah lekat, dan paling best sekali pokok durian ni kalau kita tanam dia macam tak bermusim. Dia rajin berbuah. 1 tahun 2 kali, 3 kali, 4 kali, kadang sampai 5 kali pun boleh jadi untuk satu pokok. Okey. Tuan-tuan boleh dapatkan pokok durian ni di mana-mana sekalipun. Di nursery ke, dekat kawan-kawan ke, dekat link Shopee ke. Pastikan ketulinan keaslian pokok durian D200. Jangan tertukar, jangan keliru, jangan tertipu. Dapatkan pokok durian D200 seperti yang saya sarankan. Okey.